Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu sekali lagi kita dalam mata pelajaran Sirah tahun 6 bersama saya Ustazah Ros Anita binti Nasbi. Hari ini kita akan belajar mengenai tajuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat jaminan syurga. Sebelum kita meneruskan pelajaran, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Arhamar Rahimin. Masih ingatkah lagi tajuk sahabat-sahabat Khulafa' Ar-Rasyidin yang telah kamu pelajari? Ada berapa orang Khulafa' Ar-Rasyidin? Ya, ada 4 orang Khulafa' Ar-Rasyidin yang telah kita pelajari. Iaitu, yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari 10 nama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat jaminan syurga. Diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Auf bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Aliun fil jannah wa Talhah fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdul Rahman fil jannah wa Sa'dun wa Sa'id fil jannah wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil Jannah. Riwayat Al-Tirmizi. Dari hadis tersebut, kita dapati bahawa selain daripada 4 orang Khulafa' Ar-Rasyidin, 6 orang sahabat lain yang diberi jaminan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang pertama, Talhah bin Ubaidullah radhiyallahu anhu. Yang kedua, Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan yang keempat, Sa'dun bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan yang kelima, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Dan yang keenam, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Murid-murid, mari kita lihat riwayat hidup, kelebihan dan keistimewaan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau ialah Talhah bin Ubaidillah, berketurunan Arab daripada suku Bani Taim bin Murrah yang terkenal dan mulia. Mempunyai hubungan keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada moyangnya yang bernama Murrah bin Ka'bah. Beliau merupakan antara 8 orang terawal daripada kalangan lelaki dewasa yang memeluk Islam dan telah menyatakan keislamannya di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Talhah telah menghadapi penganiayaan, penderitaan, siksaan dan tentangan daripada kafir Quraisy setelah memeluk Islam. Walaupun menanggung penderitaan yang hebat, namun beliau sentiasa bersabar, tabah hati, menahan kemarahan serta sentiasa memaafkan orang lain. Beliau merupakan orang yang membela dan mempertahankan Islam sebelum hijrah. Beliau merupakan seorang yang fasih bercakap dan berpidato. Kata-katanya singkat tetapi mempunyai makna yang padat.
Dan beliau juga merupakan salah seorang daripada 6 orang calon pengganti khalifah sebelum Sayyidina Umar wafat. Terkenal dengan sikapnya yang toleransi dan bermurah hati serta dermawan. Talhah telah mati syahid di dalam peperangan Jamal akibat terkena panah pada tahun 32 Hijrah ketika berumur 60 tahun. Sewaktu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terjatuh ke dalam lubang yang digali oleh pihak musuh. Gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah. Muka dan dahinya luka akibat dilempar dengan batu oleh orang Quraisy. Talhah telah menjadikan dirinya sebagai benteng pertahanan untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau cedera parah dan badannya berlumuran darah. Pada tubuh badannya terdapat tidak kurang 24 kesan luka berupa tikaman, lemparan dan pukulan. Malahan jari jemarinya juga telah lumpuh. Di atas kedermawanan, keberanian dan kepahlawanan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi jaminan syurga kepada beliau. Manakala Abu Bakar As-Siddiq memberikan penghormatan dengan menyatakan bahawa hari perang Uhud adalah hari perjuangan Talhah. Talhah tidak pernah terkecuali dari mengikuti semua peperangan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana beliau tidak mempunyai rasa takut, khawatir serta ragu-ragu dalam perjuangan menegakkan Islam. Beliau akan selalu berada di barisan hadapan sekali sewaktu berjihad. Walaupun Talhah belum gugur di medan peperangan, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada Talhah bahawa beliau adalah pahlawan yang syahid sejak masih hidup. Alhamdulillah, kita telah selesai mengetahui 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapat jaminan syurga dan mempelajari riwayat hidup, kelebihan dan keistimewaan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Apakah pengajaran yang kita dapat daripada tajuk ini? Ya, kita hendaklah sentiasa mengasihi sahabat-sahabat yang berada di sekeliling kita dan bersedia mengorbankan harta benda untuk membantu orang yang memerlukan. Sampai di sini sahaja pelajaran kita pada kali ini, dan Ustazah harap murid-murid dapat memahami apa yang telah Ustazah sampaikan. Sehingga bertemu kembali di lain masa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.